Hari ini kami Game Media akan pergi ke Kita akan ke RNR, mengambil masa perjalanan lebih kurang 3 jam lebih dari Hotel Altaisir kita ni. Ya. Okay, so ini adalah perjalanan kami hari ini. Dan kita tengok nanti. Sehari kami share lah jalan dia. Dan kami dari Hotel Altaisir ni akan terus ke RNR, so-called RNR. Dekat situ kita akan tengok tempat di mana operasi tabung haji turut sama berada. Rehab ke Abrash? Abrash Abrash dan malam semalam tu Abrash Al-Janadriyah. Orang ada siapa kira? Salah satu di Malaysia. Macam ni lah rupa kami dalam kereta. Masing-masing buat kerja. Yang ni ambil visual. Kadang-kadang jadi hotel. Yang ni pun ambil visual. Jejak adil macam ni Wan. Jejak adil macam ni. So kita nak pergi Abrash tengok Janadri. buat kerja. Aku tengah upload video tak habis-habis. So proses dia memang sekarang kami dah sampai dekat RNR dia. RNR ni adalah tempat dekat mana ada petugas tabung haji yang juga ditugaskan dekat sini. Sebab RNR ni adalah antara RNR yang paling tengah kalau dari perjalanan antara Madinah ke Mekah. The best part about RNR ni juga adalah sebab akan ada beratus-ratus bas. Bayangkan 30,000 jemaah nak bawa berapa banyak bas. Itulah dia. Jumlah bas tu yang lalu tu. RNR ini adalah tempat di mana semua petugas tabung haji yang ditugaskan. Tugas dia untuk membantu bas-bas ni sekiranya mereka berlaku kecemasan, tayar pecah ke, bas rosak ke dan sebagainya. Mereka ini akan digerakkan dari sini macam petugas peronda lebuh raya. Itulah dia tugas mereka untuk pastikan kelancaran perjalanan jemaah haji Malaysia. Yang ni pula dia punya ni lah, Mat'am ni restoran, tempat makan. RNR kan, RNR memang dikenali sebagai tempat makan. Ready brother? How are you doing? Okay. Apa bahasa Arab? Okay. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Wah, tidur Alhamdulillah bi khair. Buat bahasa Arab. Kita rombongan haji kita, Haji Syams, Haji Syafiq. Hai. Boleh ajak Syamsul kita ada sini. Masya Allah. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Boleh. Tak boleh masuk. Salah, terbalik. Salah. Satu lagi sayang, satu lagi. Ini dah bukan orang kata terasa bahangnya. Ini memang memang bahangnya. Kau nak cakap lah. Sat. Okey, Hai. Okay, sekarang kita berada di RNR. Cili tak minum yang oren. Yang tapah je. Bukan tapah, bukan jauh. Tak, kita borak-borak. So, diorang pun akan guna dua-dua tempat ke apa? Terus susun. Susun kan? Satu kereta sini, satu sana. Dalam bas tu buat. So, you asalkan communicate lah. Tak ada, dalam bas tu ada seorang wakil je. Ni yang kita track ni. Oh, ada tracking. Ada tracking. Ni kita. Okay. Kepanasan dekat sini ni rasa dia macam kita duduk dekat belakang bas. Serius.
panas. Kita pula tak bawa shades, tak boleh buka mata. Okay. Dan menurut salah seorang petugas Abu Haji tu, memang hari ni ada banyak juga hari ni ada banyak juga jumlah bas yang akan datang. Jadi kumpulan-kumpulan jemaah haji yang kita kategorikan dalam mengikut jadual penerbangan mereka, KT-KT tersendiri. Ada 3 KT batch yang akan sampai di RNR ni pada hari ini. Dan biasanya mereka akan berehat dekat sini lebih kurang 1 jam dan kemudian meneruskan perjalanan ke Bir Ali dan seterusnya ke Mekah Al-Mukarramah. Kita kena tengok tempat ni. Dia dah ready ke belum, tempat makan apa semua. Maksudnya kalau kata pas kan tengah jalan tak pecah. Tim juga Saya tinggal tim ada, kita yang mana ada saya tinggal sini. Aha. Saya dengan pemandu akan pergi. Oh. Kita pasukan terawal lah. Saya kita akan nampak semua kenderaan yang pergi ke sana. Ya. Ada Dan just nak make sure jemaah kat dalam bas tu selamat kalau dia ni kan. Kalau dia terlajak. Sampai situ tengoklah, kita akan kontak gambar dia, tengok kalau ketua tu gambar kita gambar satu. So saya ada dalam PC semua kan. Eh? Semua ni tulis tanyain kan. Dalam PC. Persediaan bas gantian tu memang dah ada lah semua. Puan boleh tengok sebelah sana. Itu Nagabah. Bas tu. Itu Nagabah. Nagabah. Dia ada banyak stesen dia. Banyak stesen dia. Tengok yang mana paling dekat dengan kecemasan ni, dia akan pergi. Kita kontak dia, kita tahu dia kat mana bas yang jadi cabaran ni, kita nak tahu bas tu kat mana. Kalau ada tracking ni, bukan sekarang. Ada tak? Okey, sekarang ni kita dah masuk dekat mat'am dia. Kita nak pergi tengok pula bagaimana rupa toilet dia. Sebab surau dan tandas dia dah bagi. Dia dah bagi. Contohnya ni lah surau dan tandas. Kita pergi ke sana. Dan toilet lelaki, toilet perempuan kat sini. Ni toilet perempuan. Dan ini pula toilet lelaki. Toilet lelaki. So bolehlah pergi toilet. Ada je toilet dia, okey. Tempat wuduk. Yes. Luas toilet dia. Ni pula telaga dia. So kita kena ingat lah sebab jemaah haji yang on the way dari Madinah ke Mekah ni, mereka biasanya berada dalam pakaian ihram. So memang perjalanan dia kalau tengah hari macam ni dia panas lah sikit. Nak beli apa? Ada roti, ada biskut. Ada laban. Belang lah.
Pembatulan maklumat. Tadi tu aku cakap ni kali pertama tak. Sebenarnya PPKL ni Pusat Panggilan Kecemasan Lebuh Raya ni dah memang tiap-tiap tahun ada. Abang ni je yang tahun ni. Tahun kedua dia. Ini adalah ketua rombongan haji kita dekat sini. Dan kita kerja di tengah panas hari ini. Alhamdulillah. Dapat merasa kepanasan Arab Saudi. Sumeriah. Tengok bila jemaah ramai. Bayangkan ada 3, 7, 10, 13 bas. Bayangkan 13 bas punya jemaah ada kat sini. Memang style. Ni Siti Nurhaliza. Kita dah jadi ni Aisyah Humairah. Aisyah Humairah, Masya Allah. Bayang pagi situ, biar sana. Okey. Bila kerja ni ada rezeki. Nampak abang ni bawa kita. Dia kata ambil pinik rooftop untuk tengok dari atas macam mana rumah. Oh, ni yang syok ni. Yes. Oh, lawa abang nama apa bang? Abang nama apa? Ahmad. Ahmad. Asal mana? Tani. Petani. Aduh, abang ni tolong bawa kami. Kami ambil gambar sat. Nampak tak? Dalam tempoh lebih kurang sejam ya, tempat ni dah jadi macam Pudu Raya. Pudu Raya tau. Bukan, stesen TBS.
Nampak? Dekat 20 biji bas dah ada kat sini. Semuanya bas yang membawa jemaah haji kita. Ni kumpulan baru KT09 baru sampai. Pada satu lagi bas sampai. Actually dia punya panas, handuk belakang bas pun tak cukup panas. Luar ni lagi panas daripada belakang bas. Dahsyat tak dahsyatnya kepanasan kat sini. Tapi inilah dia kepanasan padang pasir. Aduh. Mereka ni tak pasal jadi penjual kacang. Kita orang daripada tadi lah. Berapa banyak dia untung? Banyak juga kau makan juga, banyak juga. Banyak juga. Kau makan. Kedai buah pun ada. Masya Allah Habibi. Sabar bang. يا ابن عمال لف عليه Oh, steady. Okay. Good job. Thank you. Abang Bas. Tiba waktu untuk makan. Ini kami punya bas. Wah, Fina. Ada benar. Itu dia yang merah. Satu lagi, dua. Itu dia merah. Woohoo.